Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tadi mesyuarat Jawatankuasa PAS Pusat memutuskan, dan malam ini masih dimesyuaratkan malam ini tuan-tuan, isu hutang pendoka ini hampir dipersetujui. Mesyuarat tadi yang dibawa malam ini akan dimasukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat. Saya dah ulas tadi tentang isu hutang. Hutang ini jadi beban. Pendapatan pendoka kekurangan kerana hutang. Bila harga tak stabil, hutang ini menyebabkan pendoka balance pendapatan mereka begitu kecil. Saya pernah dengar tuan-tuan di Felda Tenang, seorang anak pendoka yang ambil alih daripada bapaknya meninggal dunia. Dia beritahu dengan saya macam mana Cik Mazlan nak menghadapi sesi baru persekolahan. Dia kata, bulan ini pendapatan bersih saya setelah dipotong di pejabat Felda Tenang, pendapatan bersih saya tinggal RM5. Tinggal RM5 tuan-tuan. Ini bukan bohong. Saya tulis dalam Facebook, saya dedahkan sendiri, tunjuk dalam Facebook bagaimana resit yang dia terima daripada ketua blok, balance pendapatan yang RM5. Sebab itu kita ambil kira isu hutang ini dihadapi oleh hampir 80% pendoka Felda, khususnya yang menyerahkan pengendalian kebunnya pada Felda. Yang buat sendiri tak ada masalah, dia selesai masalah hutang, dia tak kena masalah hutang. Tapi yang serah Felda, itu sudah pasti kena hutang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, keputusan mesyuarat tadi yang kita akan bawa dalam Pakatan Rakyat, yang kita akan masukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat, saya fikir ini antara hadiah paling istimewa bagi pendoka Felda. Ialah insya-Allah kita akan masukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat, antara janji kita ialah menghapuskan hutang pendoka. Kita akan masukkan. Yang kita tak masukkan, hutang peribadi. Contoh hutang peribadi, dia baiki rumah. Mana skim perumahan itu hutang peribadi. Itu kita tak boleh tolak. Itu kalau tolak tu melampau tuan. Yang kedua, sara hidup. Sebab sara hidup adalah option, pilihan. Ada pendoka serah Felda, dia tak nak ambil sara hidup. Artinya Felda kira lah kos tanam semula, tapi sara hidup dia tak mau ambil. Okey, ni dua kita tak tanggung. Tetapi yang lain-lain, jalan pertaniannya, penjagaannya, pembajaan yang telah dibuat sebelum ini, kita tolak balik. Kalau diambil skim perumahan, berapa? 40,000 ke? Dengan sara hidup. Kalau sara hidup tu 3 tahun, diambil 1,200, kita kira hanya yang pokok saja. Bunga kita tak masukkan. Bunga ni bagi kita riba, kita tak mau. Jadi kalau kita katalah hutang asalnya 100,000, tolak ni semua, tinggal 50,000. Maknanya tuan-tuan, yang 50,000 yang betul-betul hutang tanah semula, 50,000 itu kita hapuskan tuan-tuan. Ini satu tawaran yang paling istimewa. Saya fikir tidak ada mana-mana pendoka yang menolaknya. Kalau ada pendoka yang menolaknya, tak apalah, aku nak juga hutang aku 100,000. Jangan ditolak. Saya minta maaf lah tuan-tuan. Kalau ada pendoka yang macam itu, itu kena serah Ustaz Sulaiman untuk kaunselingkan orang macam tu. Sebab kita nak tolak hutang dia. Macam ibarat kita berhutang satu kedai runcit. Kita dah biasa dengan dia, puluh tahun berhutang dengan dia. Satu hari tu tuan-tuan, tokek kedai runcit tu entah apa, buang tebiat ke apa ke, dia kata, Ustaz Sulaiman, saya tengok bila Ustaz Sulaiman nak bayar hutang, biasalah dah dapat gaji bayar hutang. Tengok-tengok hutang lebih kurang ada RM500. Tokek kedai tu kata, Ustaz, saya ada niat lah, saya ada hajat. Apa hajat? Saya nak hapuskan hutang Ustaz Sulaiman. Tentulah bagi Ustaz Sulaiman, Alhamdulillah, syukur, bolehlah aku guna duit ni untuk benda lain.
Tiba-tiba ada peneroka pula. Macam Ustaz Sulaiman tadi, bila tuan kedai tu kata nak lupus RM500, Ustaz Sulaiman kata, tak apalah, saya nak bayar juga RM500. Ini tu saya kata tadi, kena counselling lah kalau dia nak buat macam tu, tuan-tuan. Mana ini komitmen kita untuk melupuskan hutang, tuan-tuan. Dan bayangkan 80% yang terjebak dengan hutang ini. Kalau kita dapat lupuskan, kita berjaya menyelesaikan sebahagian besar masalah peneroka yang membelit kehidupan peneroka selama ini. Dan kita akan buat buku baru. Maksud buku baru itu, peneroka dah tak ada hutang, melainkan hutang peribadi saya. Artinya peneroka kita cuba bebaskan, kita merdekakan daripada belenggu hutang. Saya yakin kalau dia meninggal dunia, dia rasa lega. Hutang aku dah selesai. Kerajaan baru Pakatan Rakyat dah selesaikan hutang aku. Ini maknanya, tuan-tuan, mungkin sebagai hadiah kita kepada sokongan rakyat kepada kita. Ini yang pertama, masalah hutang.